disebabkan beliau tidak dapat hadir dalam sesi ini. Beliau ada ketetapan lain yang tidak dapat dielakkan. Okey, jadi kita akan terus proceed dengan apa yang ingin disampaikan. Okey. Jadi hari ini kita belum lagi bersedia dengan sistem kehadiran dalam IDMI atau MUIS. Itu akan dijalankan dalam masa yang tak lama lagi lah. Dijangkakan dalam tahun 2023 ini atau tahun 2024. Sistemnya dah dalam proses pengujian. Okay, belum lengkap sebenarnya lah. Seperti SPPB telah dijalankan, tetapi sistem kehadiran dalam MUIS masih lagi belum dijalankan. Okay. So kita terus kepada topik kita hari ini. Tak nak lengah-lengahkan masa lagi. Okay. Jadi hari ini kita nak tengok berkenaan dengan sistem kehadiran dalam aplikasi Pangkalan Data Murid atau APDM. Dia adalah suatu sistem yang sangat penting dan dia dapat memastikan rekod keberadaan murid itu dicatatkan dengan baik. Okay. Jika murid tidak hadir, rekod sebab ketidakhadiran murid perlu dikemaskini bagi memastikan status ketidakhadiran murid dapat dipantau dari semasa ke semasa. Okay. Itu adalah sistem kehadiran murid lah. Maksudnya kalau murid body dia tak ada kat sekolah, kita mesti antik ketidakhadiran tu. Maksudnya dalam sistem kehadiran hari tu dia mesti tidak ditik pada nama dia. Okey, semua sebab kena ikut. Kalau murid body tak ada kat sekolah, kita tik hadir. Tiba-tiba murid tu memang tak ada dekat sekolah, berlaku apa-apa peristiwa dekat luar yang kita harap-harap tak berlaku lah kan, macam kemalangan dan sebagainya. Tapi dekat dalam sistem kehadiran tu hadir. Kan, benda ni berlaku tahun lepas. Jadi kita harap benda ni tidak berlaku lah selepas daripada kita punya taklimat ni. Okey, saya harap lah. Sekejap. Tengok beramai-ramai. Okey, tak apa. Saya tak nampak. Allah Akbar. Okey sekejap. Saya mana yang ada tengok bersama tu bolehlah ambil gambar. Nanti attach kat saya dekat Telegram saya. Semoga program ni mencapai objektif dia lah. Okey. Baik, kita teruskan dengan sistem kehadiran. Okey. Ini adalah surat siaran yang dikeluarkan oleh pihak BPSH, iaitu yang pertama kita ada surat berkeliling ikhtisas SPI bilangan 1 tahun 2019, iaitu panduan pengurusan rekod sistem kehadiran murid di sekolah KPM. Okey. Satu lagi adalah surat siaran yang terkini, iaitu surat siaran KPM.600-17/1/21 jilid 12/45. Nampak kan skrin yang kecil tu? Macam kecil sangat pula. Okey, yang pertama sekali poin penting dia kehadiran hanya melalui sistem APDM yang terkini tahun 2019 ni, maksudnya kehadiran tidak lagi menggunakan jadual kehadiran murid ataupun buku kehadiran tu. 2019 okey, tidak lagi menggunakan buku. Pada tahun 2023 kunci kehadiran telah ditingkatkan sehingga pukul 12.30 hari. Okay, yang ketiga, hari ini kita nak bincangkan peranan dan tanggungjawab semua pihak dan juga sebab-sebab ketidakhadiran. Tiada sebab lah kenapa benda ni dititik beratkan. Okey. Okey. Apa yang kita tekankan, okey, analisis sebab ketidakhadiran untuk 2023, kita dapati ketidakhadiran di negeri Melaka yang tiada sebab terlalu tinggi. Kalau kita lihat pada graf ni, dia kebangsaan, okey, sebab yang tertinggi adalah cuti sakit, 42.76%. Okey, ni memang kita tak boleh elak lah. Dan takkan budak sakit kita nak paksa datang sekolah kan? Cuti sakit bersebab dengan surat doktor ataupun dengan surat ibu bapa, keduanya kita kena rekodkan sebagai cuti sakit. Okey.
kita tak boleh nak cakap apa? Kita tak boleh nak macam mempersoalkan lah ibu bapa tu. Ya ke anak dia sakit kan? Kita tak boleh persoalkan. Kalau ada surat ibu bapa, kita terus saja tik kepada cuti sakit. Okey. Yang kedua adalah tiada sebab terlalu tinggi Kalau kita lihat pada tiada sebab ni, dia menjadi ni lah. Okey. Alamak, sebelum saya lupa pula, kita tak boleh rekod lah. Ada rakan-rakan minta direkodkan live ni. Tapi yang saya tahu live biasa tak boleh rekod. Live tak boleh direkod. Siapa yang ada di hadapan komputer yang boleh screen recording, saya minta tolong screen record JJ saya. Mohon siapa yang ada PowerPoint ke atau OBS ke atau apa-apa device untuk record record screen, mohon rekodkan. Thank you very much. Sebab live ni kita tak boleh rekod lah. Itu yang saya tahu. Kalau boleh rekod, senang lah kan. Boleh masuk jadi YouTube. Tapi tak boleh. Okay. So, kita terus Semasa tak capai objektif ni. 1,700 baru. Okay, kita teruskan. Untuk kebangsaan, kehadiran yang tiada sebab adalah sebanyak 40.16%. Okay. Tinggi kan? Tapi kalau kita lihat pula kepada kalau kita lihat pula kepada Negeri Melaka. Ni Negeri Melaka punya statistik untuk sesi yang lepas. Nampak tak? Cuti sakit kita 41.18%. Rendah sedikit je daripada kebangsaan. Dan tiada sebab kita sebanyak 42.61%. Jadi kat sini kita tahu kenapa murid kita ni banyak yang tak sihat. Dan satu lagi yang kita tekankan adalah mengapa tiada sebab ni terlalu tinggi. Kenapa murid dah hadir tiada sebab ni terlalu tinggi. Ini jadi satu persoalan lah. Saya ada statistik sekolah-sekolah yang terlalu tinggi sebab tiada sebab ni untuk tahun sesi yang terkini 2023, 2023-2024 dan saya akan minta bantuan PPDHAM untuk pantau sekolah-sekolah yang kenapa terlalu ramai tiada sebab tapi tiada tindakan disiplin. Ada saya lihat murid tingkatan 5, 55 hari tidak hadir untuk sesi ni. Daripada sekarang belajar baru berapa puluh hari kan, tak sampai 100 hari lagi. Tapi murid tu dah tak hadir, tiada sebab selama 55 hari tanpa ada tindakan disiplin daripada pihak sekolah. Dia menjadi satu tanda tanya lah. Baik, saya teruskan. Dengan sistem kehadiran ni. Sistem kehadiran ni tugas yang berbeza mengikut jawatan. Kita ada 4 jenis jawatan yang ada di sekolah, iaitu yang utama pengetua guru besar. Itu adalah ketua jabatan di setiap sekolah. Kemudian guru penolong kanan hal ehwal murid. Guru penolong kanan hal ehwal murid ni bertindak sebagai pentadbir kepada sistem kehadiran. Penyelaras APDM sebenarnya hanya membantu GPK-HAM sahaja. Guru kelas pula berfungsi sebagai manager, pengurus di setiap kelas. Manager untuk setiap kelas. Alright. Teruskan dengan pengetua. Baik, peranan pengetua. Pengetua ni sebagai pentadbir utama APDM. Pentadbir utama APDM memastikan takwim cuti peristiwa bencana dan ganti dikemaskini dalam e-operasi dibantu oleh GPK1. Sebenarnya tugas tu adalah tugas GPK1. Tetapi, sebenarnya tugas tu adalah tugas pengetua dan guru besar. Saya tertinggal guru besar. Minta maaf guru besar semua. Pengetua dan guru besar. Pentadbir utama ni sebenarnya tugas untuk memasukkan takwim ni adalah tugas pengetua guru besar tetapi dibantu oleh GPK1 sebab login e-operasi yang saya dipahamkan dipegang oleh pengetua dan GPK1 sahaja, GPK pentadbiran sahajalah. Jadi yang ini ada banyak masalah sekolah bila sekolah key in cuti peristiwa ataupun cuti ganti dalam sistem e-operasi, dia tidak letak tarikh akhir menyebabkan sekolah tu sentiasa cuti dan sistem kehadiran tidak berfungsi kan. Ini berlaku
Sebab tu kena pastikan tarikh mula dan tarikh akhir cuti peristiwa tu dikemas kini dengan baik oleh pengetua guru besar dan JPK pentadbiran lah. Okey. Yang ketiga, tugas pengetua guru besar adalah untuk memantau dan melihat status pengisian kehadiran murid dalam sistem kehadiran. Maksudnya bukan pengetua guru besar yang isi, pantau sahaja. Okey? Pantau, tanya pada GPK HAM kan, guru kelas secara rawak dan sebagainya. Berkenaan dengan kehadiran di sekolah tersebut lah. Maksudnya adalah untuk merancang intervensi menangani ketidakhadiran murid, mengesahkan laporan bulanan kehadiran. Okay, itu adalah tugas pengetua guru besar. Memberi arahan kepada JPK HAM dan guru kelas mengikut keperluan, memohon menggunakan JKM kepada PPD atau JPN jika tiada capaian internet. Ni tak ada saya rasa. Di Melaka semua sekolah dapat internet. Capaian internet tu ada. Okay, jadi tak yang ada lah kan, nak mohon gunakan jadual kehadiran murid. Okay, ni kalau macam sekolah dekat tempat orang sendiri tu selalulah yang memohon ni. Yang memang kawasan dia tiada capaian internet langsung. Okay. Seterusnya ialah menghantar analisis bulanan jika menggunakan JKM. So dua yang bawah tu tiada lah untuk pengetua guru besar. Untuk APDM, pengetua guru besar pun ada login mereka. Jangan tak pernah login cikgu. Saya harap JPK HAM atau guru kelas yang ada ni minta maklumkan kepada pengetua guru besar yang tak ada lah dalam sesi live ni. Okey. Seterusnya pergi kepada peranan JPK HAM. Okey, JPK HAM ni adalah the main, kalau dalam syarikat dia macam CEO lah. Kalau guru besar, pengetua guru besar tu general manager, JPK HAM ni CEO, Chief Executive Officer kan. Jadi JPK HAM berperanan untuk menjadi pentadbir utama sistem APDM, okay, dengan dibantu oleh penyelaras APDM. Okay, dalam surat siaran yang berkaitan, tugas menyelia APDM ni adalah JPK HAM, tetapi JPK HAM berhak untuk melantik mana-mana guru yang difikirkan layak lah untuk membantu. Bila APDM sebenarnya adalah untuk membantu. Login admin, sebenarnya login admin hanya boleh digunakan oleh JPK HAM. Login admin tu untuk JPK HAM. Tapi biasa dia akan minta tuan-tuan menyelaras APDM ni bantulah. Tuan-puan yang menyelaras ni nampak lebih arif dalam sistem, berkemungkinan lah lebih arif dalam sistem kan. Ataupun mungkin JPK HAM tu ada terlalu banyak tugasan lain. Jadi dengan kuasa yang diberikan, JPK HAM berikan kepada tuan-tuan untuk bantu menyelaraskan APDM atau menjadi SU lah, setiausaha APDM. So semuanya dibenarkan. Dengan memandai lah maksudnya sebenarnya login admin tu atas JPK HAM JPK HAM yang perlu pegang ID dan password sahaja kalau ikutlah. Ini saya cakap 3 kali ni. Baik. Alright, jadi JPK HAM mendaftar dan menyemak maklumat guru kelas bersama JPK pentadbiran ke dalam APDM. Ni semua dah buat lah awal-awal sesi akademik. Memantau dan melihat status sistem keadaan murid setiap kelas setiap hari. Okay. Memadam data murid yang bertukar sekolah dan berhenti sekolah. Okay. So kes disiplin kita tak benarkan ada surat siaran baharu Linus tu. Jadi yang bertukar sekolah dan berhenti sekolah pun kita benarkan dengan mematuhi SOP. Ini yang kata tak boleh kan. Banyak konflik berlaku sekarang tahun ni menyebabkan sekolah tak boleh padam murid yang telah bertukar sekolah swasta kan atau berhenti sekolah. Kalau murid yang bertukar sekolah kerajaan, kita minta data ditarik oleh sekolah baru. Sebab bila guru-guru sekolah ni, bila kita buang saja murid ni daripada APDM, semua maklumat dia termasuklah kesihatan, rekod kesihatan, RKM, beasiswa semua hilang. Jadi kita tak nak benda tu hilang lah. So kita minta sekolah baru untuk tarik. Kalau sekolah swasta, boleh je. Dengan syarat, cikgu dah buat salinan dalam fail timbul dan maklumkan pada PPD. Ada yang hantar salinan pada PPD, itu boleh lah. Yang berhenti sekolah sukarela ni sebenarnya kita tak galakkan murid berhenti sekolah sukarela. Kita perlu susahkan dia mohon berhenti sukarela. Sebab kita nak semua murid di Malaysia ni tiada keciciran dalam belajar. Sebab apa tau? Sebab nak kerja sekarang, Southern Waste pun perlu SPM. Kita ingatkan murid-murid kita lah. Kan? Dan kita kesahkan banyak sekolah memohon. Tiap-tiap minggu mohon daripada PPD nak padam murid berhenti sukarela.
siap ada borang, template dan sebagainya. Itu semua adalah tindakan yang tak patut kan. Kita sebagai guru perlu pastikan murid kita ni ada cakap apa? Keazaman. Ada keazaman untuk sambung belajar sampailah sekurang-kurangnya ada sijil SPM. Okey. Itu yang terpenting lah dalam negara kita sekarang. Lepas tu kita nak pastikan sekolah tak galakkan murid berhenti sukarela. Okey. Dan kalau ada yang berhenti sukarela, kita mohon salinan dihantar kepada PPDHAM dan kalau PPD mengatakan boleh dipadam, okey, bolehlah padam. Itu sukarela. Kalau sekolah rendah, sebenarnya sekolah rendah tidak boleh berhenti sekolah. Kalau ada parent minta berhenti sekolah, cikgu kena ingatkan dia akta pendidikan wajib di sekolah rendah. Tak boleh berhentikan anak daripada sekolah. Akta tu terpakai kepada parent bukan kepada sekolah atau guru. Nanti jangan silap pula. Akta tu terpakai kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa yang berhentikan sekolah, berhentikan anaknya sekolah sebelum usia 12 tahun boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ikut laporan daripada biasa sekolah tak buat laporan lah. Kita hantar pada JKM. Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan bantu membuat laporan. Itu contohlah. Jadi kita minta sekolah, guru kelas semua kena alert benda ni. Okay. Seterusnya, JPKM berperanan mengadakan tindakan susulan terhadap langkah intervensi. Sebelum saya terlupa, kes disiplin, gantung, buang dan sebagainya, ponting dan sebagainya tidak boleh dikeluarkan daripada APDM mengikut surat siaran. Saya dah minta BPSH untuk kaji balik surat siaran tersebut. Tapi setakat ni masih lagi belum ada apa-apa surat baharu. So untuk tindakan disiplin, biar sahaja nama murid tu ke kadar APDM lah. Kita memang tak boleh buang untuk masa sekarang. Ikut surat siaran. Kuasa surat siaran tu yang terpenting. Dan cikgu suka-suka buang murid. Okey. Sebenarnya untuk JPKM ni dia sebagai director. Director sebagai pengarah untuk melaksanakan tindakan susulan terhadap langkah intervensi mengatasi ketidakhadiran murid, buat ziarah cakna, kan, cari sebab dan sebagainya lah kenapa murid tidak hadir. Okey, kalau macam bila survey murid tidak hadir ni ramai tak nak hadir sebab cikgu terlalu garang pun ada. Cikgu terlalu garang, so minta cikgu tu untuk kurangkan darjah kegarangan dia dalam kelas. Dia boleh benda ni berlaku. Banyak macam sekolah rendah takut nak pergi sekolah sebab cikgu terlalu garang. Sebab tu kena semak balik lah dengan guru-guru di sekolah. Okey. Kemudian memastikan guru kelas mencetak analisis kehadiran murid dalam sistem kehadiran setiap akhir bulan. Ni tugas guru kelas. Jadi JPKM kena pastikanlah guru kelas buat. Menyemak dan menandatangani analisis bulanan sistem kehadiran murid setiap kelas. Menyelaras dan memastikan rekod kehadiran harian murid direkodkan dalam sistem kehadiran murid bagi kelas yang ketiadaan guru kelas disebabkan bercuti atau bertugas luar pejabat. Okey. Untuk rekod kehadiran harian murid ni, kalau guru tu cuti ataupun tiada di sekolah, jadi JPKM boleh selaraskan dengan mata takbir. Mata takbir ada peranan yang membolehkan dia tik kehadiran murid untuk hari tersebut. Selaraskan dengan mata takbir lah. Okey, daripada login pembantu takbir. Jangan gunakan nombor kad penalan guru kelas. Sebenarnya memegang nombor kad penalan guru kelas dan password dalam APDM ni adalah benda yang salah. Sesuatu yang salah. Pada tahun 2016 kata saya, BPSH telah arahkan semua guru untuk tukar password. Sebab banyak berlaku kebocoran dan ketirisan maklumat murid. Jadi dia suruh tukar password kan, sebab takut ada pihak ketiga yang berjaya godam ke dalam sistem PDM. Tapi masalahnya JPKM pun pegang ID nombor kad penalan guru-guru kelas. Jadi dia sebenarnya satu yang tak patutlah guru kelas. Kalau guru tu bersara atau guru tu tukar sekolah, kena teruslah tukar yang guru lain. Kalau guru tu dah bersara, pun samalah kena tukar guru lain. Kalau macam guru tu sakit dan sebagainya yang betul-betul emergency, cikgu boleh tukar password guru tu dekat admin. Okay. Masa sekarang ni sebenarnya kita tak galakkan guru-guru untuk pegang password guru-guru kelas. Sebenarnya ia menyalahi undang-undang lah. Okay. Baik, kita tengok peranan guru kelas. Saya ada
ada guru yang bertanya pada saya, kan, guru kelas dia tak masukkan kehadiran. Guru data yang masukkan kehadiran. Itu adalah satu perbuatan yang salah, menyalahi akta. Akta 2019 tu tadi, SPI 2019 menyalahi akta, yang mana kehadiran ni mesti wajib diisi oleh guru kelas walaupun sekolah tu hanya ada satu kelas sahaja. So satu kelas, guru kelas tu lah yang isi. Walaupun sekolah tu hanya ada 30 orang murid sahaja pun, guru kelas kena isi. Walaupun satu kelas tu 2 orang kan. Guru kelas lah yang berperanan. Ini adalah sebab dia. Okey. Jadi yang pertama sekali, peranan guru kelas ni merekod kehadiran murid sebelum 12.30 hari setiap hari. Okey, saya mohon guru-guru janganlah pukul 11.58 baru nak isi. Kan, memang start lah sistem. Dulu sebelum pukul 9 kan, 8.50 baru isi. Dia sampai pukul 12, 11.59 baru isi. Janganlah macam tu. Kita minta kalau boleh ada waktu senggang, tak ada kelas, terus isi. Okey. Dan pastikan rekod kehadiran ni guru sendiri yang pantau. Okey, guru sendiri yang pantau di kelas-kelas. Guru sendiri yang pantau di kelas-kelas. Jangan guru harapkan ketua kelas, ketua darjah, ketua tingkatan yang ambilkan kehadiran murid untuk cikgu. Okey, jangan guru minta ketua darjah, ketua tingkatan pula yang ambil kehadiran. Lepas tu cikgu duduk kat office, okey, berapa orang ada ini, cikgu semua hadir, cikgu pun tik. Tak boleh macam tu cikgu, cikgu kena pantau. Sebab ada kes murid tak ada sekolah pun, kawan dia kata dia hadir, backup kawan lah. Rupa-rupanya murid tu telah lari, kan, mengikut kawan yang memang tak ada lari daripada sekolah, tahu-tahu kena tangkap polis. Ini berlaku. Sebab tu kita tak nak benda ni berlaku di sekolah kita. Kita tak nak berlaku kepada kita. Dan ia adalah peranan guru kelas, bukan guru data, bukan GPKM, bukan GPK pentadbiran, bukan penyelaras APDM. Peranan menanda kehadiran mestilah peranan guru kelas. Okey? Jadi yang kedua, mengemaskini sebab ketidakhadiran murid dalam sistem kehadiran murid, sebaik sahaja hadir ke sekolah pada hari berikutnya. Pak, terma dia hari berikutnya. So kalau di MC, kalau dia tak hadir, cikgu WhatsApp lah, parent tanya kan, ataupun call parent tanya, dia kata, oh, dia cuti 2 hari. Hari ketiga mesti ada surat MC. Ni, sebab tu kena update sebab ketidakhadiran ni dengan segera. Jangan kita tangguh-tangguh. Jadi dia hadir terus sahaja catatkan. Okey? Baik, seterusnya adalah mencetak, menandatangani dan memfailkan analisis bulanan sistem kehadiran murid. Mendaftarkan murid ke kelasnya selepas menerima arahan daripada JPKM. Ini masa streaming kelas lah, awal sesi akademik. So tak ada masalah, saya rasa semua dah selesai. Sebenarnya ni tugas guru kelas. Kalau macam kelas tu bila kita buat transisi, naik-naik kelas pada awal sesi akademik tu, okey. Jadi murid ni katalah sepatutnya dia 2 amanah, dia naik 3 amanah. Tapi nama dia masa tingkatan 3 tu dia bagi ke 3 bestari. Contohlah. Jadi 2 amanah, dia akan naik ke 3 amanah. Guru kelas 3 amanah kena hantar murid tu pergi ke kelas 3 bestari. Ini yang berlaku, yang biasa kita buat lah. Okay, nanti bila ada IDMI pun sama juga, proses dia kena apung dan sebagainya. Okay. Sebenarnya memastikan tarikh masuk kelas dalam sistem PDM tepat. Sebenarnya kalau rekod, bukan rekos, typo. Sebenarnya kalau sistem APDM tu, tarikh masuk kelas tu berbeza, dia akan mengganggu. Kan? Ada lah mesej pada saya kan, Cik Nizam, murid saya ni kehadiran dia, murid ada 30 orang, tapi dalam serta kehadiran 29 ni. Ni murid ni tak ada nama. Rupanya bila saya semak tarikh masuk kelas dia tahun 2025. Kan? 2 tahun kemudian baru masuk ke dalam kelas. So tak boleh lah. Kena dibetulkan. Dan kalau tarikh masuk kelas tu salah, kan, inilah orang yang kena betulkan. Contohnya, saya seorang yang kena betulkan untuk Negeri Melaka. Saya kena masuk nama setiap orang untuk betulkan tarikh masuk kelas murid tersebut. Leceh sikit lah. Sebab tu guru kelas tolong alert lah benda ni. Jangan salah key in tarikh masuk kelas. Okey, kita ada perkara yang tidak digalakkan. Okey. Kalau ada soalan, cikgu salurkan pada guru penjelas PDM. Saya akan lihat. Okay. Kita cuba habiskan sebelum 3.30. Dalam 3.20 saya akan lihat soalan-soalan lah. Okay, ni saya cakap seorang-seorang je dulu.
Okey, sebenarnya perkara yang tidak digalakkan. Okey, pentadbir dan guru kelas perlu memastikan tidak menggalakkan murid berhenti sukarela. Okey, ingat Akta 550 Akta Pendidikan. Akta Pendidikan ni adalah pendidikan untuk semua. Janganlah kita kena tengoklah kan. Sekarang ni budak-budak ni memang dia tak fikir masa depan. Tapi akan datang kita tak tahu kan. Sekarang ni nampak macam alah alat kan, tak nak belajar apa semua. Tapi akan datang dia akan menyesal. Kalau cikgu berjaya meyakinkan dia kenapa kena bersekolah, kenapa kena sambung belajar walaupun susah, walaupun rasa sekarang kalau dapat duit lagi baik dan sebagainya kan. Tapi Akta Pendidikan tapi bila cikgu dapat tarik dia untuk dia dapat sekurang-kurangnya SPM, saya rasa besok bila dia dapat kerja dia akan berterima kasih banyak kat cikgu. Dan cikgu telah berjaya mengubah masa depan dia daripada masa depan yang mengekalkan tradisi kehidupan yang susah kepada masa depan yang lebih baik. Kita minta lah kan, semua orang boleh bantu-membantulah. Kita di Jabatan PPD sentiasa memantau benda ni. Sebab kita nak warga negara Malaysia ni sekurang-kurangnya ada pendidikan sampai SPM lah. Kita tak nak nanti murid kita ni kita jumpa tercicir daripada pembelajaran. Kan? Dan masa depan dia tak secerah orang lain. Kita jangan ingat semua orang boleh buat bisnes. Tak semua orang sama. Ada orang yang memang tak belajar pun boleh buat bisnes. Ada orang tak boleh. Kan? Kadang-kadang dekat universiti lah dia belajar buat bisnes. Kadang-kadang macam ada orang memang cerah masa depan kan. Ada orang memang tak nampak lagi. Sebab tu kena pastikan murid-murid ni tidak berhenti sukarela. Saya dapat ada sekolah tiap-tiap minggu hantar surat mohon berhenti sekolah murid. Setiap minggu ada murid nak berhenti sekolah sukarela. Setiap minggu ada je hantar surat pada PPD. Kan, benda ni memang satu yang dikesalkan cikgu. Nak sekolah bantu, kita sama-sama bantu murid supaya mereka ni dapat pembelajaran. Okey, yang kedua saya tengok masih ada lagi sekolah guna template borang berhenti sekolah. Kita tak nak sekolah dipersalahkan kelak. Besok kan kalau apa-apa berlaku, peguam akan cari sekolah menggalakkan murid berhenti sekolah. Sekarang tak nampak, besok bila dia dah betul-betul berhenti, nama dah tak ada dalam PDM, bila parent nak daftar tak boleh. And then ada pula template borang. Dia pun rujuk pada legal. Legal pun kata, ni kita boleh dapat duit ni kan, kita boleh saman sekolah. Sebab sekolah menggalakkan murid berhenti sekolah sukarela. Kita tak nak ada benda macam tu. Dah lah galakkan, sokong, sahkan lagi. Tak perlu, cikgu hanya terima je surat berhenti sukarela tu. Kita nak dia tulis tangan lagi baik. Ataupun sebenarnya kita tak nak murid berhenti. Kalau dia nak berhenti sangat, so dia tulis sendiri. Buat sendiri, jangan ada template. Okay? Dan daripada tu, yang nombor 3 tu bukan yang tak digalakkan lah. Itu adalah program yang perlu. Okay? Maksudnya, perlu melaksanakan program intervensi. Nombor 3 tu macam ayat tu salah sikit. Saya rasa cikgu faham lah maksud saya. Okay? Mesti buat intervensi kalau murid tidak dapat hadir ke, kalau murid ni berlaku keciciran ataupun berisiko cicir. Guru kaunseling melalui modul-modul yang telah disediakan boleh laksanakan. Tapi kadang-kadang guru kaunseling tak tahu pun murid ni hadir tak hadir kalau guru kelas tak salurkan maklumat. Okey. Jadi kita ada sebab ketidakhadiran. Okey. 13 kategori sebab ketidakhadiran ni. Okey, yang pertama sekali ialah aktiviti sekolah. Okey. Aktiviti sekolah dan nombor 10 penggiliran peperiksaan. Kedua-duanya ni dalam sistem PPDM dikira hadir. Walaupun dia ada kategori sebab ketidakhadiran tu, aktiviti sekolah kalau cikgu pilih sebagai aktiviti sekolah ataupun pilih penggiliran peperiksaan, murid tu dikira hadir pada hari tersebut. Walaupun body dia tak ada di sekolah. Okey. Yang kedua, ancaman keselamatan, bencana alam, cuti sakit, digantung sekolah, masalah keluarga, masalah peribadi, murid tidak daftarkan di sekolah, PDPR, penggiliran peperiksaan tadi sebut, sebab-sebab lain tiada sebab dan wabak dan penyakit. Janganlah semua cikgu bantaikan cuti sakit. Dia ada dia punya kategori dia. So semua kena ikut. Okey, contoh yang pertama wabak penyakit. Okay, wabak penyakit ni ada 18 yang dikenal pastilah. Nampak tak? Mungkin kecil sikit. Cikgu boleh besarkan. Okey, saya baca yang pertama SARS. Okey, SARS ni adalah SARS dan MERS, dua-dua ni sama macam COVID tapi dia lebih awal berlaku. Yang ketiga ni adalah TB. TB, batuk kering
Batuk kokol juga dikira sebagai wabak penyakit. Batuk kokol batuk tidak berhenti. Okay, murid terpaksa dicutikan. Jadi kita jangan pilih cuti sakit, kita pilih dia sebagai wabak penyakit, wabak atau penyakit. Okay, taun. Tahu taun Taun atau kolera. Mana-mana yang disebabkan oleh cerit-berit yang teruk berterusan. Okay, sehingga murid terpaksa cuti selama 3 hari, 4 hari. Kita jangan pilih dia cuti sakit. Kita pilih dia sebagai wabak penyakit. Okay, hepatitis, sakit hati. Sakit hati Sakit hati itulah kan. Sakit jangkitan di hati, hepatitis A, B, atau B, denggi, H1N1. Okay, tahu yang skor rendah banyak HFMD, kepala, bahu, mulut, kaki disease. Okay. Beguk, influenza, selsema yang teruk. Dalam surat cuti sakit tulis sebab dia influenza atau flu, boleh dikira sebagai wabak. Okay. Murid tak boleh ada ke sekolah kalau dia ada berjangkit satu sekolah. Sakit mata sama juga. Okay, cikgu jangan kata dia cuti sakit. Sakit mata dia adalah wabak. Pilih pilihan dia wabak atau penyakit. Cacar air, campak. Okay, kawan-kawan dia lah, keluarga dia kan. Ada 7-8 sekeluarga tu cacar air tu. Malaria, chikungunya, kencing tikus, okay, JE, Japanese Hepatitis, apa nama dia? Kudis buta. Okay, ini adalah 18 yang dikenal pasti sebagai wabak penyakit. Okay, janganlah pula semuanya kita letak cuti sakit. Kita kena kenal pasti murid ni kenapa dia tak ada, dia sakit apa. Kalau kata dia kena COVID. COVID ada pilihan COVID. Okay, dan COVID ni saya rasa tak ada dalam ni kan. Dah dikeluarkan. Dia dimasukkan sebagai wabak penyakit lah. Alright, so kena pilih yang betul. Okay, yang kedua. Okay, ni pun ada cikgu. Kita tanya murid. Tanya parent. Kena tanya murid, kena tanya parent. Yang kedua ni, nombor 7, masalah peribadi. Termasuklah bangun lewat. Murid ni tak ada sebab apa? Celik mata dah pukul 9. Kan? Kesian dia kan. Malam tadi mungkin dia kerja lebih masa sampai pukul 4 pagi. Jadi dia bangun pun pukul 9 pagi. Dia baru bangun. Jadi dia tak ada ke sekolah. Bila kita tanya kenapa tak ada, saya bangun lewat. Okay, minta WhatsApp parent. Parent dia silakan, betul anak saya bangun lewat. Jadi cikgu pilih sebagai dia masalah peribadi. Jangan tiada sebab. Semua mesti ada sebab. Kesempitan hidup. Mungkin dia terlalu susah kan. Tak boleh hadir ke sekolah. Dan juga satu lagi yang ini tekanan perasaan atau trauma. Termasuklah penyakit-penyakit yang tidak doktor tak boleh nak kenal pasti dengan mudah lah. Macam macam anxiety, macam depression dan sebagainya. Itu semua kita letakkan sebagai masalah peribadi. Jangan semua tiada sebab. Okay, sebenarnya COVID-19 ni termasuk dalam wabak tadi. Ada pilihan kata saya, bergejala dengan kedua ibu bapa di kuarantin atau penggiliran. Okay, kena lihatlah. Tapi sekarang dah tak banyak lah sebab COVID-19 kan. And then bencana alam ni jarang berlaku di Melaka. Kalau berlaku pun mungkin rumah dia banjir, dia tak datang ke sekolah. Okay, sebab itu dia tidak ada. Dia rebu, banjir, tanah runtuh. Itu semua disebabkan oleh bencana alam. Okay, nombor berapa bencana alam? Nombor 3. Okay, next kita tengok lagi. Yang mana yang banyak lah. Masalah keluarga, cikgu. Ini semua pun sama kena, jangan tiada sebab. Mesti ada sebab. Sebab dia ialah hak penjagaan anak. Dia sebab tau. Mungkin masalah dengan hak penjagaan anak tu, okay, ikut keluarga bercuti atau berkhusus, jaga keluarga yang sakit. Kalau macam biasa kan, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai tinggi ni, dia ada masa dia kena berkhusus. Jadi anak dia tak ada orang jaga, terpaksa ikut parent pergi ke tempat khusus. Lalu kita letak sebagai masalah keluarga lah. Yang pergi haji kan, yang mana dia terpaksa dijaga oleh orang lain. Kita letak sebagai masalah keluarga lah. Jaga keluarga yang sakit, jaga ahli keluarga, bantu kerja ibu bapa, kematian ahli keluarga, menziarahi keluarga sakit. Okay, berpindah randa, jangan berlaku kot. Kalau berlaku pun mungkin sebab dia susah, terlalu susah. So bukan dia, keluarga dia memang susah. Okay, jadi masalah keluarga lah. Masalah pengangkutan kan dia kan. Tak apa ada sebab masalah pengangkutan. Kita letak masalah keluarga. Masalah bekalan air atau elektrik. Okay, baik. Sebenarnya kita ada ancaman keselamatan. Okay, ini pun satu jugalah masalah yang selalu berlaku. Ancaman keselamatan. Kita tahu. Sebab tu saya minta guru kelas yang isi kehadiran. Guru kelas sebenarnya lebih dekat dengan murid dia.
beban ni pentadbir. Sebenarnya saya kalau ikut pada apa yang saya tahu lah, guru kelas sebenarnya rapat dengan murid kelas dia. Murid kelas dia pun hormat guru kelas ni sebagai pengganti kepada parent dia di kelas tu. Kan? Jadi biasa guru kelas kena cakna lah. Kalau dia ada masalah ancaman keselamatan, kita jangan isi tiada sebab. Kita kena isi ancaman keselamatan. Contoh ancaman keselamatan ni kita ada krisis keluarga, ugutan daripada pihak luar, buli. Dia buat laporan. Saya dibuli di sekolah. Okey. Jadi cikgu ambil lah laporan dia. Kita buatlah SOP disiplin 137. SOP untuk untuk tindakan kepada pembuli kan. Tapi dalam masa sama murid ni tidak hadir. Dia takut nak hadir sebab kat sekolah dia kena buli. Itu pun sama juga, kita isi dia sebagai ancaman keselamatan. Okey, culik. Ini kita harap tak berlaku di Melaka lah. Sebab ada negeri memang dia tak hadir sebab dia diculik. Balik sekolah kena culik. Jadi banyaklah implikasi undang-undang apa semua yang sekolah dan pihak jabatan di negeri tersebut kena uruskan. Okey, gangguan mistik atau malam halus. Ada berlaku histeria apa semua kan. Terpaksa balik. Mana ada surat doktor. Tapi dia balik sebab dia berlaku gangguan mistik. So kita letak sebagai ancaman keselamatan lah. Masalah infrastruktur, pengganas atau lanun, maka tak ada kot. Gangsterism, gangguan seksual, risiko kecederaan, risiko mencederakan orang lain. Dia bukan risiko kecederaan, dia sendiri boleh mencederakan orang lain tau. Maksudnya dia ada sikap yang kalau dia ada ke sekolah, dia nampak kawan dia nak tumbuk budak tu. Itu contohlah. Jadi kita, parent dia tak hantar dia ke sekolah ketika itu. So kita letak dia sebagai ancaman keselamatan. Okay, kerusuhan di luar kawasan sekolah. Di luar kawasan sekolah tau. Binatang liar, buas atau berbisa dan juga pencemaran alam. Okay, pencemaran alam ni yang digejek lah. Janganlah suka-suka cikgu saya tak ada sebab pencemaran alam. Pencemaran alam apa kan? Biasa yang memang digejek lah. Macam contoh berlaku di sungai apa? Sungai Ping-Ping Ting-Ting dekat Johor tu. Saya pernah lupa nama sekolah tu. Sungai tu. Jadi murid-murid di sekolah tu tak boleh hadir sebab kalau dia hadir dia boleh terhidu racun. Wap beracun. Itu contohlah. Okey, baik. Sebab-sebab lain pun ada juga. Nombor 11 sebab-sebab lain. Okey, iaitu contoh seperti temu janji hospital atau klinik. Haji atau umrah. Okey, haji atau umrah bukan masalah keluarga. Dia adalah sebab-sebab lain. Murid tu sendiri pergi haji dan umrah. Okey. Upacara keagamaan. Biasa macam murid-murid agama Hindu kadang-kadang dia terpaksa tidak hadir ke sekolah. Mungkin dalam 3 hari atau 4 hari. Perempuan kan, contohlah perempuan dia perlu ada upacara untuk dia mencapai umur matang lah. Ketika itu ada upacara dia tak boleh keluar 3 hari. Contohlah. Jadi cikgu janganlah tiada sebab. Dia ada sebab. Sebab dia adalah sebab-sebab lain. Okay? Imunisasi rendah, pertandingan atau aktiviti selain KPM. Kalau aktiviti di bawah KPM semuanya aktiviti sekolah. Tapi kalau aktiviti itu bukan di bawah KPM. Contoh macam dia ambil tanaman catur luar negara kan, yang memang tiada endorsement daripada KPM, kita kena tulis dia sebagai sebab-sebab lain. Peperiksaan ujian selain KPM. Okey, ambil lesen motor contohnya. Lesen motor dia tak ada surat KPM kan, bukan di bawah KPM. So sebab-sebab lain lah. Terlibat kes jenayah, terlibat kes trafik. Okay, macam ada kes jenayah anak dia mak bapak dia mencuri di sebuah kedai grocery, kedai runcit bersama anaknya sekali. Dua-dua kena reman. Okey, bawa anak dia sekali, dua-dua kena reman, dia tangkap kena reman. So, cikgu kena tulis sebab-sebab lain. Jangan tulis tiada sebab. Terlibat kes trafik. Okey. Kes trafik urusan rasmi agensi kerajaan, proses pembinaan sekolah. Okey, proses pembinaan sekolah ni ada sebab dia sama juga. So, maksudnya sepanjang dia dalam proses pembinaan sekolah, cikgu kena letak dia sebagai proses perpindahan sekolah. Okey. Yang kedua, surat pembinaan sekolah tu, so borang pindah sekolah SBS tu, dia sebenarnya berkod kuasa sebulan sahaja ya cikgu daripada tarikh dia mohon pindah tu. Daripada tarikh yang dicatatkan tu sebulan sahaja. Kalau sebulan namanya masih ada dalam PDM, sekolah kena jalankan kena jalankan SOP ponteng kepada murid tersebut walaupun dia dah minta pindah. Sebulan sahaja tempoh sebenarnya. Okey. Alright, terapi atau rawatan, imunisasi rendah, tantrum dan juga tidak melepasi saringan kesihatan untuk murid berkeperluan khas sahaja. Okey, kalau murid lain bukan PPKI, bukan murid berkeperluan khas yang memang ada tik dalam PDM murid berkeperluan khas tu,
Okay, tak dibenarkan untuk kita ni lah. Versi rendah dah ada kat atas kan. Yang bawah ni memang khas untuk MDK lah. Murid berkeluar khas. Okay. Baik, kita lihat pula pada kehadiran. 3 Sukura. Lambat pula. Okay, baik. So, SOP penting perlu dipatuhi. Dalam guru ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay, soalan tu cikgu salurkan kepada penyelaras APDM. Untuk disalurkan kepada saya. Satu soalan. Ni ada soalan. Dalam kita ni, sebab kita ada kita mana yang boleh ambil tindakan untuk surat amaran dan buang sekolah. Tiada sebab lah cikgu, penting. Okay. So tadi implikasi kepada sebab ketidakhadiran ni, sebenarnya kita nak mengurangkan implikasi penting tu. Jadi kita tahu sebab murid kita, kan daripada 13 ni, yang mana kita nak beri surat amaran tu adalah murid yang tiada sebab. Yang langsung tiada sebab. Kalau murid tu sebab-sebab macam, yelah macam murid agama Hindu yang kena 3 hari kan, berturut-turut tak boleh hadir ke sekolah. Okey, takkanlah kita nak keluar surat amaran 1, 3 hari tak ada ke sekolah kan, sebab-sebab lain, tak boleh lah. Murid yang tiada sebab, memang langsung tak ada dinyatakan apa-apa sebab, tak dapat dikesan dan sebagainya. Right. Baik, itu soalan yang saya dapat. Sistem APDM kadang tak stabil, patut tak pentadbir sekolah paksa arahkan murid kelas sisi juga sebelum pukul 9. Mesti sebelum pukul 12. Kita dah beri, bukan kita yang beri tau. Benda ni diberi oleh pihak kementerian sehingga pukul 12. Sekolah janganlah memandai. Sekolah mana yang ni yang tetapkan sebelum pukul 9 walaupun telah walaupun kita dah maklumkan dalam surat siaran sebelum pukul 12. Okay, guru kelas boleh laporkan kepada jabatan lah. Kita akan hantar minta surat tunjuk sebab kepada sekolah tu. PM lah, tak payah tak dalam grup. Lagi apa lagi? Ayat dia panjang. Minta highlight kat sini sebab kami guru kelas pasti siap awal-awal pagi. Soalnya guru tadi atau tidak. Saya tak berapa nak ons pada Z. Namun guru kelas tetap disalahkan sebab lambat isi. Sekadar luahan hati. Okey. Sekarang kita pilih sebab-sebab lain tapi sekadar penulisan dari parent atau WhatsApp perlu dapatkan juga dalam bentuk tulis untuk dengan Z atau macam mana. Jadi sebenarnya kena ada sikit betul lah. WhatsApp tu pun ni kita boleh terima sebagai evidence. Lepas tu kita minta guru kelas kalau parent tu call, minta dia WhatsApp. So ada bukti lah. WhatsApp tu mesti yang betul lah. Janganlah cikgu WhatsApp nombor telefon lain. Cikgu WhatsApp cikgu ni, lepas tu screenshot. Tak nak macam tu. Itu semua ya kita sebagai ni kan, kita jaga integriti kita lah. Tapi kita minta kepada parent. Parent untuk WhatsApp kita. Okay, jika guru MC siap lagi, siapa tanggungjawab untuk isi kehadiran kelasnya? Okay, guru GPK HAM selaraskan dengan pembantu takbir. Pembantu takbir ada login yang boleh isi kehadiran semua murid di sekolah tersebut. Okay, ni macam dulu sebelum kita kuasakan sepenuhnya APDM untuk kehadiran, kan kita isi dalam buku kan. Yang isi dalam sistem adalah PT, pembantu takbir. Login yang sama. Alright. Okay, so kehadiran murid ni kena ikut SOP surat-surat amalan perlu ikut sistem sosial diri murid SSDM. Jangan kita buat manual, kita tak nak. Okay, tak apa, saya teruskan dulu. Kita ada lagi lebih kurang 10 minit. Okay, nampak macam kecil je. Okay, SOP penting sekejap. SOP penting sekolah perlu dipatuhi. Surat-surat amalan perlu dikeluarkan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan. Okay, ikut masa berturut atau tidak berturut. Okey, semua surat amaran penting wajib melalui SSDM online. Tak boleh manual. Jana surat semua melalui SSDM. Okey, semua guru adalah guru disiplin. Maksudnya guru kelas tak perlu tunggu guru disiplin masukkan murid tu dalam sistem. Murid yang memang guru kelas tengok, dia tak ada sebab. Call parent pun tak angkat apa semua kan, tak dapat dikesan, 3 hari tak hadir. Terus saja guru masukkan dalam SSDM, laporkan melalui login sekolah. Kalau sekolah cikgu MEA 1001 kan, dia ada login dia, MEA 1001. Pilih nama cikgu lah untuk buat laporan. Penting kepada guru kelas sebab semua guru adalah guru disiplin. Itu penting. Okey. Perlu ada data murid yang dikeluarkan surat-surat amaran penting. Perlu ada data murid yang dikeluarkan surat-surat amaran penting. Data murid kena adalah boleh cetak di borang maklumat murid.
kehadiran murid perlu disahkan dan dicetak setiap bulan. Pentadbir perlu semak dan membuat pengesahan. Dan juga guru kelas perlu memastikan sebab ketidakhadiran tu mesti terperinci, mesti ikut. Macam yang kita dah bincang tadi. Tak apa, slide ni nanti saya akan sharekan kepada semua guru APDM. Okey, supaya guru APDM boleh sharekan dengan guru-guru kelas lagi. Okey. Sebenarnya SOP penyelesaian SSDM, pastikan data SSDM dimasukkan setiap bulan. Jika tiada kes, nyatakan tarikh tiada kes. Okey, ini untuk guru disiplin sekolah. Dan JPKM sebagai dia punya apa? JPKM sebagai dia punya CEO lah tadi. Saya cakap dia CEO kan. Okey. Data kesalahan dan amalan baik perlu dimasukkan. Okey. Ini cikgu kena selaraskan dengan Ustaz Khairul Anwar lah untuk sebagai disiplin Negeri Melaka ni. Dia ada kan grup dia. Okey, analisis data SSDM perlu dicetak setiap bulan dan masukkan dalam fail SSDM. Guru disiplin, jawatan disiplin kena wujudkan fail tersebut. Kalau tak pernah wujudkan, kena wujudkan. Takbir perlu semak dan membuat pengesahan. Surat-surat amaran gantung dan sekolah perlu melalui SSDM. Tidak dibenarkan secara manual. Ini sangat penting. Dan juga data murid dalam SSDM berstatus sulit. Tidak boleh dikongsikan kepada sesiapa kecuali melibatkan kes-kes tertentu seperti rujukan polis. Okey. Satu lagi, data murid ni tak boleh dikongsikan dengan pihak ketiga. Okey, cikgu. Ini saya harap-harap sangat cikgu tak buat inilah, tak menyalahi benda ni. Okey. Kita boleh? Salah butang. Sekarang kita ada 2,124 orang sahaja. Saya jangkakan tadi nak 4,000 guru kelas. Tapi mungkin ada yang berkongsi device dan sebagainya kan. Ada yang pelbagai apa? Pelbagai program lain, kita faham yang tu, tapi kita harap maklumat ni sampai kepada semua guru lah. Okey, so kita tengok soalan dulu sebelum saya habiskan. Sebelum kita mengakhiri. Apa ni? Tak apa suara dan gambar. 2.5 tadi. Tadi dah lama. Sekejap, saya tengok dalam grup APDM dulu. Lepas tu saya tengok grup JPKM. Ada guru kelas tak dapat masuk kalau macam ni. Ni bila punya ni? Tadi Ini tadi punya cerita. Okey, guru SR. Kiranya kita pilih sebab lain, tapi sekadar makluman lisan daripada data WhatsApp dapat untuk dokumentasi tu. WhatsApp tu kita kira sebagai evidence lah. Screenshot lah siap-siap cikgu. Masukkan dalam print out. Masukkan dalam folder guru kelas. Okey. Jika guru MC, ni yang sebut tadi, salinan surat MC atau surat bertulis guru kelas perlu simpan sampai bila? Sampai bila kan? Tahun semasa dah cikgu. Sampai ujung sesi, bukan tahun semasa. Cohort semasa sesi akademik. Okey, link kehadiran. Link kehadiran tak lagi Sekejap. Baru 2,100. Lagi berapa minit je lagi. Saya akan kongsikan link, bukan link kehadiran, link apa? QR code tadi. Okey, baik. Kita tengok sekolah mendengar ada masalah. Baik, saya masuk ke Giamara. Sekolah mohon dengan PD untuk pada maklumat APDM. Buat saudara kami tikkan sebab saya persalinan. Okey, Giamara tu dia swasta. Murid yang Giamara ni biasa tingkatan 4 ke atas kan. Jadi boleh terus saja keluarkan nama murid tu. Okey, masukkan dalam file timbul. Sebenarnya tak perlu maklumkan saja pada PPD lah. Maklumkan dan terus keluarkan nama sebab dia dikira telah berpindah ke sekolah swasta walaupun di kerajaan punya kan. Marah. Okey, ada cikgu saya terkeluar banyak kali. Macam mana tu? Allah Akbar. Data kehadiran hilang dari Januari hingga Mei. Dapat aduan di helpdesk, mohon bantuan. Data kehadiran hilang. Macam mana boleh hilang? Data kehadiran hilang dari Januari hingga Mei. Dapat aduan di helpdesk, mohon bantuan. Okey, tak apa cikgu. Nanti cikgu PM saya kod sekolah dengan masalah tu lah. Nanti saya cuba tanya kepada pemilik sistem. Okey. Link kehadiran sekejap lagi kita letakkan dekat slide. Okey. Yang mana yang surat amaran dan buang sekolah ni adalah yang tiada sebab sahajalah. Tiada sebab sahaja. Ramai tak dapat masuk. Kenapa tak masuk? Lain kot.
Tapi saya rasa kat saya dah okey. Yang tak boleh masuk tu, dia kena copy paste. Yang tak boleh masuk, kena copy paste link ke Microsoft Edge. Kadang-kadang ada login delima tu dia ada restriction, tak boleh, dia conflict. Cik, tetapi kami nak guna surat manual juga untuk surat amaran dan surat lain-lain. Sekolah mana tu saya nak kena buat surat tunjuk sebab. Kita akan minta sekolah buat surat tunjuk sebab. Ingkar arahan lah. Kita dah menggunakan SSDM. Kita tak nak sekolah ingkar arahan. Ingkar arahan tau. Kita nak sekolah tunjuk sebab lah. Kenapa? Okay. Kalau maklumkan nak tidak sihat tanpa cerita sakit. Kalau ibu bapa maklumkan kita tik sebagai cerita sakit lah. Cerita sakit ni ada 2 kategori. Satu dengan surat doktor, satu lagi tanpa surat doktor. Tapi sekarang benda tu dah tak ada dalam sistem kehadiran. Tapi cikgu tik sebagai cerita sakit. Buat benda ni saya dah tanya kepada BPSH, Encik Hafiz yang jaga sistem tu memang dia kata macam tu lah cara dia. Kena tik ketidakhadiran pada cerita sakit. Bukan tik, kita untik. Dia tik kan, dia semua dah. Kalau kita tik semua, tiadalah sebab tu keluar. Kalau kita untik, barulah dia keluar dekat sebab tu. Kita boleh pilih. Okay, keluar dia punya drop down tu. Okay. Daripada guru kelas. Daripada sisi belah, terdapat tanda berbeza untuk yang tidak hadir tanpa sebab. Dapat tanda berbeza yang tidak hadir tanpa sebab. Supaya guru dapat kena pasti lebih cepat belajar tidak hadir tanpa sebab. Okay, hari ini kita pun dah maklumkan pada pemilik sistem, tetapi pemilik sistem sebenarnya dia lebih fokus kepada IDMI. Okay, besok bila IDMI telah dilancarkan, banyak benda telah dengan baiklah, termasuklah analisis bulanan untuk tidak ada sebab dan sebagainya. Sebab sekarang masalah kita, yang punting tu susah kita cari. Nak kena hover mouse satu yang kosong kan, kosong apa sebab dia, jadi leceh lah kan. Sebab tu kita minta guru kelas laporkan kepada guru disiplin. Dalam sistem SSDM, bukan lapor secara lisan. Maksudnya guru kelas terus saja key in dalam sistem SSDM punting tu, laporan pada murid mereka. SR soalan. Dah tak, tadi dia jawab. Kalau ibu bapa tidak sihat atau putus sakit, nanti kita daripada cerita sakit je. Oh, dia sambung soalan tu. Ya, betul. Sakit lah. Maksudnya dia makna PJ dan cuti sakit. Tak apa cikgu, kalau macam parent tu anak dia tak sihat, cikgu minta dia WhatsApp nama anak tu. Jadi adalah bukti yang memang parent dia akui. Saya minta sekarang zaman teknologi, cikgu minta lah nombor telefon parent. Okay, memudahkan urusan kita sama-sama. Okay, baik. Saya pergi pada slide terakhir ni untuk QR code dan juga mana? Sorry. Sebenarnya banyak benda nak tunjuk, tapi tak boleh, tak dapat nak tunjuk. Okay, nampak tak QR code tu? Saya tak boleh nak tunjuk semua benda. Yang pertama, next time saya nak tunjukkan sekolah yang paling banyak murid padam. Okay, statistik kita akan tunjukkan pada sekolah menengah. Ada sekolah yang setiap minggu minta keizinan daripada PPD untuk padam. Ada pula sekolah dia main padam tak minta keizinan. Pun saya dah dapatkan dia punya statistik. Saya akan buat dalam bentuk visualization. Saya akan buat visual Power BI. Sekolah. Gambar saya susah sangat kot. Soalan. Oh, ada soalan lagi? Okay, tak apa. Kita extend dalam 15 minit untuk saya tengok soalan. Mana dalam grup Kalau cikgu tanya personal, saya takut saya tak sempat tengok. Dalam grup guru penyalas APDM. So, cikgu salurkan kepada guru penyalas APDM soalan lah. Kalau ada soalan tanya. Okay. Dalam IN9 ni. Kalau masalah pribadi pengelewat, boleh ke keluarkan surat amaran? Boleh kan? Boleh lah. Cikgu guru kelas sebagai pengurus di kelas. Sebab peribadi, bolehlah keluarkan surat amaran. Saya rasa itu termasuk dalam masalah disiplin murid tu. Kan? Dah kenapa dia tidur pukul 4 pagi kan? Bekerja. Tapi bekerja dia depan handphone.
Okay, saya dah padam nama murid dengan alasan tidak minat belajar. Saya teruskan ikut prosedur, sudah maksud sudah hantar. Esok pagi saya sudah padam nama. Esok pagi saya sudah padam namanya. Esoknya. Pada hari yang sama, Cik Asam memang tak boleh padam namanya. Macam mana ya? Padam nama. Sebenarnya kita tak galakkan cikgu. Tu yang saya kata tadi. Kita tak galakkan cikgu untuk murid ni berhenti sukarela. Tak minat belajar lah apalah semua tu. Kita minta cikgu buat prosedur disiplin. Buat surat amaran 1, 2, 3. Okay. Saya dah maklumkan banyak kali kan kepada guru JPKM, penjelasan PDM untuk salurkan pada guru-guru. Tak boleh padam murid sebelum PPD benarkan. Sebab kita nak guru-guru ni pentadbir ni ikut SOP. SOP dah betul baru kita boleh benarkan padam. Okay? Kita tak nak cikgu rasa terus padam tak boleh. Kena ikut PPDHAM. Kalau PPDHAM kata boleh lah padam kan. Bagilah. Tapi cikgu budak ni hari ni dia kata dia tak minat. Kan besok dalam 3 hari minggu depan 2 minggu kemudian tiba-tiba muncul kat sekolah. Kan habis cikgu nak kena daftarkan balik. Jadi dia ada isu. Ada masalah kat situ. Kita tak nak nanti sekolah akan dipersalahkan. Implikasi undang-undang dan sebagainya. Okay, ada sekolah kan. Yang baru-baru ni murid menang saman kepada cikgu tau. Berapa ratus ribu kan. Cikgu tu kena bayar kan. 600 ribu kan kalau tak silap. Cikgu Ponting tak mengajar selama 7 bulan. Murid saman guru tau. Murid saman guru. Bukan parent saman guru. Murid menang saman kepada guru. Kita tak nak benda ni berlaku pada kita. Okay? Ni masa tak boleh. Mana yang guna handphone boleh kan? Mana yang guna laptop? Cikgu ni mana yang scan tu kalau link bolehlah kongsi dengan orang yang hadir. Kita nak, tapi saya rasa ada link baru. Ada 1-2 link lagi. Yang andai katalah macam mana nak saya masukkan dekat ni lah. Kan dia ada Google Form. Kalau tak boleh isi SPLKPM, isi Google Form. Google Form ini. Mana? Ada lagi soalan? Saya letakkan link sekejap dekat dalam grup. Cikgu edarkan pada guru yang hadir. Okay lah, tak apalah cikgu pandai kan. Kira apa? Integriti. Jaga integriti sendiri. Kalau masalah peribadi bangun lewat, okay tadi dah. Yang ni soalan ni murid tidak minat belajar ni, saya harap cikgu tak terus buang nama lah. Kita buat prosedur ni disiplin dulu. Bagaimana nak tahu sekolah dibenarkan padam murid atau tidak? Follow up dengan PPD lah. Minta JPKHAM follow up dengan PPD HAM. Janganlah guru kelas follow up dengan PPD HAM. Pening PPD HAM tu, siapa ni sekolah mana ni kan? Biasa kalau JPKHAM, PPD ni dah save nombor dia. So PPD tahulah siapa yang call dia. Ini guru kelas tak mana-mana tiba-tiba tanya. Tak boleh lah macam tu Minta JPKHAM berhubung dengan PPD HAM. Alright? Kenapa sekolah saya tidak boleh padam nama murid yang sukarela nak berhenti sekolah? Surat intervensi, amaran intervensi dah menunjukkan dan lakukan. Murid ini dah pun pindah ke Kelantan sejak awal buka sekolah. Dia punya nak bagi surat bertulis yang memang telah berhantar ke PDM tapi sekarang tidak respon. Mohon pencerahan. Yang ni yang masalah hari tu kan. Saya bincang dengan PD. Cikgu PM lah balik maklumat murid tu kepada saya. Kita akan bincang balik dengan jawatankuasa jawatankuasa peningkatan enrolment murid dan juga jawatankuasa penyiasatan murid cicil lah. Murid tu dia tak pergi ke sekolah baru. Dia tak daftar diri. PPD akan hantar surat maklumat atau kena call. PPD hanya
PPD hanya beri secara lisan. Boleh tak boleh tu? Tak perlu surat makluman. Sebab kalau ikut dalam perkeliling SPI bilangan 1 2019, okey, tugas memadam murid yang berhenti sekolah ataupun berpindah ni hanya di dalam kuasa GPKM. Okey, tapi kita tambah kat situ, kita minta SOP tu betul lah, barulah kita benarkan padam. SPI tu ada, masih diguna pakai, cikgu Murid sebenarnya sudah pindah KL dan tinggal dengan kakaknya. Maksudnya selepas hantar ke PPD, bila kau boleh padam atau tidak ke? PPKM follow up lah dengan PPD HAM. Kalau PPD nak kena call seorang-seorang kan, satu-satu dia call, kesian dia. Dia dah ada seorang je dekat setiap daerah tu. Okey. Sekejap. Hang SPL. Hang SPL. Sekejap. Sorry. Aduh, hai. Jarang tau Melaka buat live tau. Kalau Selangor dah selalu dia buat live. Alah, apa yang alah? Tak boleh isi. Dah penuh ke? Oh, 1056. Isi SPKM, terlebih 1000. Boleh guna QR. Daftaran telah ditutup kerana telah melebihi jumlah sasaran murid. Sila hubungi guru setia. Tak apa, kita minta isi ni Guru yang tak boleh isi, saya dah berikan kepada guru PDM masing-masing, Google Form. Minta guru yang tak boleh isi saja. Yang tak boleh isi saja untuk isi Google Form tu. Okey. Saya tak boleh nak jawab semua soalan sebab banyak sangat kan. So, banyak sangat soalan ni. Saya rasa yang sama. So, cikgu boleh tengok FAQ dalam APDM. Okey, betul. Kalau nak isi keadaan dah tutup. Okey, dah tutup. So, cikgu isi Google Form Saya tak boleh isi Google Form dulu. Nanti Rusti akan bantu isi dalam APDM lah. Dalam SPL KPM. Soalan sama tak? Okey. Apa pula engkau lah. Hello? Selamat petang, ya. Isi kehadiran. Tak, cikgu, saya dah beri kepada guru dalam link guru APDM. Nanti kita minta guru APDM kongsikan dengan guru-guru kelas lah. Link Google Form Google Form tu kalau yang tak boleh, okey, cikgu-cikgu yang mana yang tak boleh isi kehadiran dalam SPKPM, isi Google Form yang saya beri pada guru penyelaras APDM. Okey? Okey, sama. Okey, sekejap saya titik soalan. Saya berlantik guru PFPM minta SOP tu untuk padam murid di APDM. Dan jika murid belajar berpindah sekolah pun SOP-nya sama ke? SOP untuk padam murid di APDM. Sekejap Okey. Murid SOP untuk padam murid. Kenapa tak padam murid ni? Tengok mana yang ada masalah, nanti cikgu tanya dalam grup balik. Kawan dekat grup tu akan bantulah guru APDM. Mana guru baru yang tak ada dalam guru penyelaras APDM, yang tak masuk dalam grup tu, cikgu boleh
boleh ni lah, hubungi saya lah. Okay. Hubungi saya, Italian. Ada tak nombor kat situ? Tak ada. Nombor office lah. Nombor office. Pelajar form 6 yang dapat tawaran boleh padam dari PDM. Form 6 boleh padam lah kalau dapat tawaran. Sebab dia dah telah keluar daripada sistem kita, pergi ke sistem pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Okay? Okay. Untuk IDMI, ada tak sebarang modul untuk penetapan peranan? Penyelesaian PDM ni, tugas dia membantu GPKM. Okay, jadi GPKM sebenarnya boleh je lantik guru sebagai pentadbir di sistem, di modul murid tu. Okay, bagi penyelaras APDM ni, supaya cikgu jadi pentadbir lah. Dan ditikkan sebagai pentadbir peranan. Semua kuasa memberi peranan ni telah diturunkan kepada GPKM untuk modul murid. Alright, cikgu. Kalau untuk modul institusi, diberi peranan pada GPK pentadbiran lah. Dan modul murid ni GPKM boleh lantik pengetua guru besar sebagai pentadbir. Jadi pentadbir ni dia boleh beri peranan kepada semua lah. Okey, tak apa cikgu. Mana yang tak boleh ni. Okey, soalan yang tanya banyak kali ni. Saya jawab untuk tingkatan 6 yang telah masuk ke IPT yang telah mendapat tawaran ke IPT, sama ada IPTA, IPTS dan sebagainya. Jadi kita terus saja keluarkan nama dia. Okey, dan sebab padam tu kita sebab dia adalah sebab dia adalah masuk ni lah, IPT lah. IPT. Dia ada sebab dia yang tu menyambung pengajian atau silap. Okey. Cikgu jangan buat voice. Macam saya nak dengar voice tu. Saya depan PC. Okey, baik. Malam baru datang, hari ni nak berhenti tingkatan 6. Tak apa, buang je lah nama dia. Sebab dia dah memang tak masuk dah sekolah cikgu. Okey, dia dah masuk ke IPT. Takkanlah kita nak tahan lagi kan? Tak apa. Kita keluarkan sahaja Ya, tingkatan 6. Kalau tingkatan 4, tingkatan 3 tak boleh lah. Tingkatan 6 tu boleh je keluarkan nama dia dengan dengan alasan dia dah berpindah ataupun telah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Berarti sukarela pun boleh sebab tingkatan 6 bukan lagi termasuk di bawah pendidikan wajib lah. Tapi sediakanlah dokumen sikit. Tingkatan 6 tu cikgu simpan dalam fail timbul. Okey? Kita jangan pening lah. Okey, biasa memanglah tak boleh cikgu. Saya minta cikgu salurkan kepada guru-guru penyelaras APDM. Penyelaras APDM yang salurkan kepada saya melalui grup Telegram penyelaras APDM lah. Okey, so tadi saya ingin tekankan sekali lagi. Okey, urusan isi kehadiran mestilah melalui guru kelas. Jangan guru data, jangan guru GPKM, penyelaras APDM yang bantu. Okey, kalau guru kelas yang tak pernah isi kehadiran, inilah masa untuk belajar isi kehadiran dalam kelas masing-masing. Saya tak nak guru kelas tak pernah buka APDM. Kemudian kalau murid penting, guru kelas buat laporan dalam sistem SSDM. Gunakan login sekolah yang ada kod sekolah tu. Alright? Jadi
hentikan. Okey, kata 6 ni sebenarnya cikgu jangan strict lah. Dia tak sama dengan pelajar SPM. Kata 6 kalau dia kali ni dia dah daftar, besok dia nak berhenti. Dia bagi surat. Tak apalah, berhentilah. Sebab dia memang berbeza. Kata 6 ni dia dah masuk pra-university lah. Okey, jangan pening dengan kata 6 ni. Dia memang macam tu. Kan, hari ni dia nak sekolah, besok dia nak berhenti. Nak buat macam mana kan? Sebab dia dah habis SPM. Cumanya untuk pelajar yang di bawah tu, 17 tahun, 16 tahun kan, yang mana yang masih lagi tertakluk kepada pendidikan di bawah SPM tu, saya minta lah guru-guru jangan galakkan mereka berhenti. Kita nak setiap murid di sekolah di Melaka ni ada SPM sekurang-kurangnya. Kita tak nak banyak keciciran berlaku. Okey, baik, saya rasa masa pun sangat mencemburui kita. Apa yang yelah, yang terakhir ni kita ada seramai 1,638 di saya lah. Tadi kata saya lebih tinggi lagi, dah nak kat 2,000 tadi. Bukan tadi dah 2,000 ke? Tengok balik. Okay. Saya harap kita boleh stop kat sini lah. Apa yang kalau ada persoalan lagi, cikgu salurkan kepada penyelaras APDM sekolah masing-masing. Untuk penyelaras APDM salurkan kepada guru lah. Maklumkan kepada guru-guru. Sorry. Asal saya belum. APDM maklumkan kepada saya lah. Alright. Sama ada daripada grup ataupun personal. Janganlah semua orang mesej saya personal, saya pun pening nanti. Tak terlayan. Kadang-kadang APDM mesej pun saya balas 3 hari kemudian. Kadang-kadang lah kan. Jadi saya harap cikgu salurkan sebarang persoalan kepada penyelaras APDM. Okey. Pertamalah, yang kedua, kita tak nak kita minta guru kelas untuk lebih cakna dengan murid-murid dalam kelas mereka. Okey, tahu apakah sebab ketidakhadiran. Okey, kalau saya tunjuk data yang terkini untuk tingkatan 5 sahaja sepanjang 3 bulan, sebab ketidakhadiran tiada sebab tingkatan 5, sesi akademik yang terkini adalah sebanyak 70% tiada sebab. Data dia 70% tiada sebab. Jadi saya tak tunjuk lagi. Kalau cikgu tengok pun mungkin tak ni lah. Kita tak nak lah kan. Kita tak nak lah, tiada sebab ni terlalu banyak di negeri Melaka ni. Kita nak kurangkan benda tu. Sebab memang ada sebab pun. Mana ada semua orang tiada sebab. Kalau tiada sebab, memang semua orang dah kena buang sekolah lah 3 hari terus bagi surat amaran kan. Ini semua kita tak nak. Cikgu update lah secepat mungkin. Murid tu hadir ke sekolah hari ketiga, update terus. Okay, sebab ketidakhadiran tu pada hari tersebut lah. Ataupun dia dah attach dalam WhatsApp gambar surat MC tu je lah. Ataupun parent dia dah bagi sebab, terus je. WhatsApp tu sebagai bukti lah. Okay. Kadang kita macam, ya ke dia WhatsApp? Tak, anak dia main handphone kan. Mak dia tak main WhatsApp, anak dia main WhatsApp. Lepas tu anak dia buat fake WhatsApp kepada guru lah. Kita tak nak ada macam banyak pertikaian. Sebab benda tu adalah dokumen yang boleh disahkan lah. WhatsApp tu daripada nombor telefon parent. Lepas tu kena sentiasa berhubung dengan parent lah anak-anak ni. Sebab kadang cakap apa, parent pun kadang-kadang tak nak bagi kerjasama apa semua kan. Hantar je surat amaran. Okay, lepas tu buat ziarah cakna ke rumah. Jadi dengan dalam masa yang sama, pihak sekolah boleh rapatkan diri dengan parent. Parent pun boleh beri kerjasama kepada pihak sekolah lah. Kita harap macam tu. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Tuhan semesta alam. Yang buruk itu daripada kelemahan diri saya. Saya harap objektif kita tercapai untuk hari ini. Dan mulai esok, mulai bulan ni, bulan 7, bulan 8 ni, saya harap kehadiran tiada sebab tu boleh dikurangkan lah di negeri Melaka. Saja. Sekian daripada saya mohon undur diri. Terima kasih semua yang sudi hadir. Ada 2,200 orang tadi yang sudi untuk mendengar. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan lagi, cikgu boleh salurkan kepada guru penyelaras APDM masing-masing. Okey.
saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua. Have a nice day. Bye bye.